Assalamualaikum. Okay, kembali lagi kita dalam Pak Abu Fishing Channel. Okay guys, hari ni 5.20 petang, 18 hari bulan 2 lah. Esok dah nak Ramadan. So hari ni petang ni aku ambil kesempatan lah, aku nak try casting haruan. Sebab semalam 2 hari 2 hari kat sini hujan tak berhenti guys. Petang ni baru berhenti. Okay guys, hari ni aku nak try main haruan dekat kawasan Parit ni. Okey, sengaja je aku pakai umpan toman besar daripada Wettek ni, sebab kat sini haruan dia besar-besar guys. Kita pakai umpan toman, harap-harap ada lah. Set pun set toman ni. Okey guys, bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Air pun naik sikit ni nampak. Sengaja kita pakai Wettek ni, padahal kita cek haruannya. Sini toman tak ada guys. Sengaja kita pakai umpan haruan, umpan toman. Kat sini haruan dia, push besar, mega-mega haruan dia. Buat tak ramai orang nak mancing ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab Parit ni penuh dengan apa ni? Penuh dengan samai. Try pujuk dulu guys, main dulu. Okay, kita try sini sampai pukul 6. Seminggu. Haruan. Air baru naik tapi cantik air. Wettek lah. Malang mana turun. Wettek ke? Jadi Wettek. Mama. Muka apa tergerak ada ni. Sorry. Aku pakai lama tak pakai sonik. Kering. Alhamdulillah ada juga. Masuk Sonic pula kat road ni. Sebab aku putus yang tu. Apa? Hari tu putus. Satu? Aku Tak ada ni, tak ada tali. tak ada tali. Malah nekat. Aduh. Tak kena. Sorok. Tak kena. Haruan. Api besar. Situ boleh sambung. Lupa. Kena tinggal 2 saat dulu. Awak ingat.
Tukar ASP Zeta. Mana? Ha? Oh. Payah nak buka. First kah balik Zeta. Tu ambil tu. Zeta tak lekat lah. Kena beli rugby Z kau. Apa Zeta? Tak ada lah. Aku punya apa? Sabadi tu dah cukai malas nak beli. Wah, baru. Oi, besar. Oh, ini haruan puasa. Haruan puasa, guys. Besar. Oh, dia nak lagi. Walaupun dia 3 kali. Saiz. Sekilo. Kita timbang, guys. Dia ambil ASP Zeta. Oh. Ui, betul ni. Oh. Oh. Jom kita timbang tu. Sahih. Oh. Gemuk-gemuk haruan sini. Engkau tadi pun dekat sekilo ke? Jom timbang. Haruan sahur. Esok puasa. Tu dia mulut. 3 kali lucut. Kita timbang sekejap lagi. Kita tengok berapa kilo. Tengok macam sekilo lebih ni. Trend. Okey. ASP Zeta. Zeta Frog. Okey, siapa nak ASP ni? Boleh klik di ni lah. Di bawah ni. Ada aku sertakan link dia. Oh, ada klik asal? Ada. Okey, kosong. Oh. Aku pergi masuk surut tu. Aku tengok ni. Cina nak ikan belagu. Cina nak ikan belagu. Kat mana? Lepas tu haruan ni. Main kat bawah, main tepi-tepi ni. Ha. Haruan dengan kerandang tu. Berapa kilo? Tu dia 1.3. 1.365. Tolak tu 1.3 kilo. Sekilo 300. Padu. Okay guys, tadi 3 kali dah ambil. Boy tap, miss, Zeta miss. Satu Zeta kali ketiga. Tak miss lah. Sini padu-padu haruan. Gemuk. Oh, dia tak panjang sangat, tapi gemuk. Sekilo 300 lebih. Haruan ni. Okay. Tak apa, kita sahur makan benda lain. kita bagi haruan. Kita bagi haruan ni besar lu. Ha? Nak besar lagi, kita bagi besar lagi. Okay, ciao. Padu-padu. Okey. Sampai sini sajalah. Okey. Kesempatan ni aku nak ucapkan selamat berpuasa lah. Esok, sebab esok dah berpuasa. Jom kita sama berpuasa. Kau puasa tu tak? Puasa tu tak? Oh, turun guys. Puasa. Turun juga. Okey. Kita jumpa dalam video akan datang guys. Nanti bulan puasa kita mancing agak sikit-sikit. Okey. Assalamualaikum. Bye.